Salam siaran, bertemu kita lagi dalam edisi Bitara. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Muhammad Fawaz Haikal Muhammad Fuad mengharumkan nama negara selepas meraih tempat ketiga dalam kejohanan dunia Adobe Certified Professional ACP di Anaheim, California, Amerika Syarikat pada 29 Julai 2026. Pelajar Fakulti Komputeran dan Meta Teknologi (META) itu menewaskan 203 peserta dari 45 negara menerusi rekaan poster kreatif dan membawa pulang hadiah wang tunai $2,000 Amerika. Kejayaan cemerlang Muhammad Fawaz Haikal itu dibimbing pensyarah Jabatan Sains Komputer dan Teknologi Digital Fakulti Meta UPSI Ahmad Nuzid Rosli. Pencapaian ini membuktikan keupayaan Malaysia melahirkan bakat digital bertaraf dunia. Kontingen Malaysia turut mencatat sejarah meraih tempat keempat dan People's Choice Award menerusi Muhammad Nafis Ashraf Muhammad Nazrin UiTM. Seramai 1,107 pegawai kadet Korsiswa-Siswi Pertahanan Awam Korsispa menerima pentauliahan pada Majlis Istiadat Pentauliahan Korsispa Peringkat Kebangsaan kali ke-17 tahun 2026 di Dewan Tuanku Chancellor Kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Majlis tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Muhammad Abidin Abdul Rahman menegaskan bahawa pentauliahan ini merupakan permulaan amanah dan tanggungjawab untuk menyumbang kepada masyarakat serta memperkukuh budaya kesiapsiagaan. Pada majlis sama, Lieutenant Muda Ahmad Muhammad Jasmi dari UPSI turut dianugerahkan Piala Ketua Pesuruhjaya Perdana atas pencapaian cemerlangnya. Universiti Pendidikan Sultan Idris mengadakan perarakan Syukur Merdeka dan Maulidur Rasul 2026 sempena Perhimpunan Bulanan edisi Ogos di kampus Sultan Azlan Shah. Ahli Lembaga Pengarah UPSI, Profesor Dr. Azmi Muhammad menegaskan, jiwa merdeka perlu diterjemahkan melalui tindakan yang menyumbang kepada kecemerlangan universiti, selaras aspirasi Jiwa Bitara 3.0. Acara tersebut melibat kira-kira 1,050 peserta daripada 22 kontingen termasuk sekolah tempatan dan NCD-RCU PSI. Fakulti Sains dan Matematik FSM muncul juara keseluruhan dan membawa pulang hadiah wang tunai. Sementara itu, JPPHB meraih anugerah sepanuk terbaik, manakala Fakulti Muzik dan Seni Persembahan memenangi kategori perarakan terbaik. Universiti Pendidikan Sultan Idris dipilih menjadi tuan rumah Tamasya Sukan Tabung Haji 2026 pada 22 Ogos 2026. Tamasya Sukan ini menghimpunkan 892 peserta warga kumpulan tabung haji daripada 9 kontingen. Kejohanan ini meletakkan 413 pingat untuk direbut dalam 13 acara sukan. Ia dirasmikan oleh Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad, di panggung percubaan UPSI. Bagi saya, tamasya sukan seperti ini bukan sekadar medan untuk bersaing dan mengejar kemenangan. Lebih penting, ia menjadi wadah untuk membentuk warga kerja yang berdisiplin, berdaya tahan dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Di samping memupuk semangat berpasukan serta memperkukuh hubungan silaturahim dalam kalangan warga kumpulan tabung haji. Itu yang paling penting. UPSI amat berbesar hati atas kepercayaan tabung haji serta komited menyediakan kemudahan terbaik sepanjang tamasya sukan. Sekian edisi Bitara kali ini. Untuk lebih banyak berita menarik, layari portal beritaipena.com.my.